Okay, so kakak, orang selalu tengok kakak on stage, makeup kakak selalu edgy, selalu bold. So, kali ni kakak nak cabar Dato' Alha, makeup kakak bagi sweet, sexy, mahal look. Sweet, sexy and mahal look. Mari. Kakak ni tak make up pun memang dah cantik. Kulit dah lawa. So kita gunakan setting spray. Spray basah-basah dekat muka. And then korang kena bagi dia meresap. Baru gunakan moisturizer. Moisturizer pun wajib. Tak kisahlah kulit korang berminyak ke, kulit korang kering ke, moisturizer wajib. Lepas tu nak bagi nampak glow-glow mahal, gunakan glow filter primer. Yang ini sapu seluruh wajah. Dan tara, korang boleh tengok kulit kakak nampak lebih glowing, shiny. Dan kulit nampak macam Korea-Korea. Barulah cantik bila korang pakai foundation nanti. Untuk kakak, saya gunakan foundation Code 50 Natural. Yang ini saya nak bagi nampak efek kulit kakak tu ada macam ten-ten sikit. Tapi bila masuk highlight dengan concealer nanti, nampak lebih balance. Dia lebih structure, lebih 3D, lebih menawan, lebih berseri. Segala-galanya lebih. Okay, korang tengok bila saya settle blend nanti, dia nampak natural balik. Nampak tone kulit yang semula jadi. Jadi kepada anda yang terbeli foundation gelap, jangan risau. Korang boleh dapatkan balik color asal. Korang contour, korang highlight menggunakan concealer yang betul. Blusher pula saya gunakan Cushion Glow Blusher Code Sweet Rose. Ada dekat Showcase. Korang pergi rebut cepat. Okay, bila base korang dah siap, sebelum nak pakai loose powder, korang boleh setting spray lagi sekali supaya bedak korang nanti lagi terletak hello. Macam biasa, saya memang akan suka gunakan loose powder berwarna pink dekat bahagian bawah mata. Satu muka pun tak jadi masalah sebab pink dia tu sangat mild and sangat cantik, sangat manis. So, bila korang bergambar dengan orang lain raya nanti, muka korang nampak lebih berseri dan bersinar. Untuk eyeshadow, saya gunakan palette Rosy Doll dan juga saya campur dengan Artistry Scent. Yang depan tu guna pink-pink cerah Rosy Doll, yang belakang-belakang tu korang guna Artistry Scent. So, pink dan brown adalah satu kombinasi yang sangat sweet, comel, mahal, chic, segala-galanya. Bagi korang yang muka nampak garang, korang kena try warna-warna macam ni. Baru muka korang akan nampak soft, lembut, manis, ayu je macam kakak ni. Dan untuk mascara pula, raya-raya ni tak ada lain lah. Korang mesti pakai dimensional eye. Lepas tu korang pakai bermata palsu sikit, yang panjang kat belakang-belakang. Kening masih lagi dalam proses pembuatan. Sabar ya. Dan tidak ada saya ajar, okay? Janji. Dan ini adalah highlighter terbaru daripada Alpha Cosmetic. Korang kena dapatkan palette Celebrity. So, warna-warna blusher tu semua saya gunakan daripada palette itu. Dan highlighter pun sama. Bibir, jangan lupa lip booster Melon untuk mencantikkan lapisan bibir korang sebelum korang pakai lip matte. Untuk lip matte, saya gunakan Code Chocolate Susu. Sangat comel, sweet gila colour dia. Nampak tu? Nak bagi munggil lagi, gunakan Honey Lip sebagai lip gloss. Barulah munggil bibir. Nampak juicy-juicy, nampak mahal. Macam mana kakak? Ya Allah. Jap. Ni siapa ni? Cantiknya. Sukanya. Okay, jap. I tak boleh move on ni. Boleh tak I nak tengok cermin ni lama-lama? Tataplah wajahku. Thank you Dato' Alha. Oh my god, sukanya. So, ini memang apa yang kakak bayangkan. Sebab kakak jarang look sweet, look manis. Tapi kali ni dia punya manis ni, dia nampak mahal, nampak modern, nampak